Long dah cakap dah jangan berdendam dengan orang. Kenapa kau berdendam dengan orang? Long, bukan apa Long. Kita ni manusia Long. Kadang-kadang kita ada limit. Kena faham sikit Long. Tapi kenapa sampai kau nak... Kenapa? Bukanlah Long. Esok-esok lusa benda ni settle. Hari ni je dia panas macam ni. Hari ni jadi panas Hari ni je. Boleh settle sini Janji, sumpah Long. Tolong jangan libatkan Long Okey, janji Long. Okey, kita nak buat apa ni? Kita nak tanya orang kat luar. Diorang pernah tak berdendam dengan satu orang? Yes. Kalau diorang pernah, kita nak tanya. Tanya sekarang nak Long. Okay, hi guys, hari ni saya bersama dengan abang tinggi lampai kat sebelah saya ni. Ni dia, nama abang siapa? Saya Sani. Fakrul. Bob. Kimo. Saya Fakri. Fakri. Fakri, saya nak tanya, awak pernah tak berdendam dengan orang yang sama ada daripada lisan ataupun perbuatan dekat awak? Saya ada dendam. Okay. Saya memang berdendam. Okay, boleh ceritakan sikit tak apa dendam awak tu dekat orang? Saya berdendam dengan classmate saya. Sebab dulu assignment saya buat seorang. Tu kerja grouping. Tapi kenapa saya yang buat seorang? Saya nak tanya, bila awak berdendam ni, adakah awak simpan ataupun awak akan confront dengan orang tu? Ataupun awak move on je? Saya simpan dan saya move on. Sebab saya rasa lama-lama kalau kita pendam pun tak elok kan untuk diri kita, betul tak? Dalam dunia sekarang ni. Jadi saya pendam je, saya tak confront dia. Sebab saya rasa what for kita confront? Betul. Apa ya? Kalau contoh saya cakap aku tak puas hati dengan kau. Lepas tu kau boleh buat apa, betul tak? Betul lah. Jadi saya diam je. Dan lama-lama saya move on lah. Sebab people change. Macam mana tahu satu nanti dia pun jadi baik kan. Sebab yelah kalau kita confront pun dia tak faham-faham bahasa juga, tak jalan. Dah ada dendam lagi satu pula. So better kita diam, pujuk diri sendiri lah ceritanya. Betul. Kalau saya jenis yang macam move on terus. Sebab I don't like to be involved in any kind of drama. Saya lebih suka macam tak nak banyak fikir lah. Sebab benda tu macam memenatkan lah. So I prefer untuk macam just let go and telan je lah. Saya usually kalau saya akan pendam sekejap, saya akan lupa. So kalau saya pendam, kalau dah 2-3 minggu masih ingat lagi, tu memang saya luah terus lah. Dah tak pendam dah, tak boleh faham lah. Saya akan cuba confront sekali. Kalau tak gerak juga, cut off lah. Cut off lah, senang. Buang masa kan? Buang masa lah. Serabut lah, kita dah tua lah tau. Tak larat tau nak fikir. Saya terus cut off je lah sebab senang. Senang. Awak ni memang jenis cepat move on lah. Awak jenis yang macam tak kisah lah. Tak kisah. Okey. So let's say lah, kalau benda ni, kalau awak berdendam, adakah dia akan makan diri ni? Macam mana? Okay. Bagi I sendiri memang betul. Benda tu makan diri. Sebab bila you lagi lama berdendam, lagi lama you berfikir, lagi lama benda tu akan all the negativity tu akan lagi makan diri tau. So somehow it makes a bigger circle yang buatkan diri you, sebenarnya dendam tu tak ada benda pun, tapi diri you yang jatuh disebabkan dendam tu. So hujung-hujung orang tu tak ada apa-apa, tapi you yang sakit. Macam tu. Betul. Saya setuju sebenarnya. Kalau kita macam pendam lama sangat, dia macam kita botol pressure tu at time je kan meletup. So tak elok lah benda ni. Sikit-sikit dia kena keluarkan sikit. Keluar dendam tu, jangan pendam lah. Dendam dengan pendam lain lah. Lain. Dendam, pendam. Dekat Lain. tapi lain. Okay, kalau berdendam ni awak rasa perlu ke kena ada closure? Tak perlu. Sebab kita berdendam mesti ada sebab. Dia bukan sahaja. Kita tak ada lah. Lagi tak tahulah perempuan. Tapi kita lelaki, kita mesti ada sebab kenapa kita berdendam dengan orang. Betul, sebab lagi pun kita ni lelaki. Lelaki fikir rasional. Tak ada. Tak ada langsung. Tak ada. Ceritanya memang cut off lah ni. Sedetik pun saya tak ada dah fikir untuk apa orang kata tu, confront dia. Memang tak nak, kalau boleh memang tak nak kawan dah. Okay, kalau saya jumpa dia tegur lah, tapi Faham. Buat syarat je lah. Bagi I just let it be lah kot. Sebab tak perlulah kot. Sebab rasanya dalam hidup ni, kenapa you nak penatkan untuk berfikir sesuatu benda tu lebih jauh sampai you rasa benda tu macam hujung-hujung aku rupanya yang penat tau somehow. So faham tak, macam tak perlulah kot. Saya rasa depends kepada orang tu lah. Sebab ada certain orang dia tak boleh nak menghadap confrontation tu. Macam kita sebut kita jangan melenting, dia jadi defensif. Tak suka. Ada certain orang macam tu kita elok ghost je. Dah lantak lah, aku lagi aman hidup tanpa kau. Daripada kita bagi tahu tapi kita yang yes, betul. Baik kita. Betul. Tapi ada certain orang ni relationship tu kita treasure. Kita tak nak hilang dia. Betul. So kita confront. Kalau macam tu senang je. Kita berkawan secara baik macam tu. Kalau ada apa-apa kita settle je dengan cara elok lah.
dengan cara elok lah. Let's say kalau awak ni memang dah berdendam ada ni, memang lama berdendam, habis tu tiba dia awak jumpa dia depan, awak rasa awak tegur dia ke? Semestinya kita akan tegur jugalah. Tegur jugalah, tapi sebab apa-apa pun, ke mana pun, kita tetap jumpa dia juga. betul. Contoh let's say kalau memang kita dah tak jumpa, Nantak dia lah. nantak dia lah. Okey. Last, untuk pesanan-pesanan untuk orang kat luar sana yang mungkin macam abang, macam Sani lah. Betul. Macam mana? Apa pesanan yang nak dikatakan? Jadilah macam saya. Apa Ada. tu? Maksudnya tetap Maksudnya memendam ke? jangan memendam. Kalau Oh. pendam sangat dia akan merosakkan jiwa. Nampak Dia akan berkerak, hati akan hitam. So kita kena berbuatlah sebaik sesama umat. Yeah. Untuk orang yang berdendam, kalau dah berdendam tu, silakan dendam lagi. Dendam lagi. Dendam je lagi. Sampai makan dia. Biar orang cakap hati busuk, janji kau puas. Nasihat saya adalah terpulang kepada anda nak ikut macam saya ataupun tidak. Sebab pada saya, kita sesama manusia ni kita perlu saling memaafkan. Walau apa cara sekalipun. Macam saya pilih untuk diam, tapi ujung-ujung kita move on je lah. Tak payah cari gaduh lebih-lebih. Sebab apa, ujung-ujung kita adalah manusia. Nasihat saya, kalau boleh janganlah. Kalau terlampau rasa berdendam tu, elok pergi jumpa, settle ke apa ke. Tak pun ikut macam style saya lah. Pergi tu je. Steady Bob, cantik Bob. Yang berdendam tu lupa-lupakanlah niat tu lah Sebab apa? Sebab hidup ni tak payahlah. Cuba fikir yang kehadapan, tak perlu nak positif. Tak perlu nak berdendam sebab apa? Sebab ujung-ujung tak bagi manfaat pun kat kau. So, just be hidup normal dan happy je. Dia macam ni, salam kosong-kosong. Salam kosong-kosong. Pada depan kita jumpa lagi. Ya. Okay. Nampaknya kita pun dah pusing-pusing sini. Kita dah tanya orang sekeliling tentang dorang ni berdendam ke dengan orang. Nampaknya ramai juga orang yang berdendam, ramai juga orang memendam rasa. Dan dalam masa yang sama juga Eli, rupanya walaupun diorang ada rasa nak memendam, ada dendam dengan orang tu, diorang dalam masa sama still nak membaikkan keadaan. Sebab kita tak nak mengeruhkan lagi keadaan tu, sebab pergi mana-mana kita akan jumpa orang yang sama. So Eli, Jadi sampai situ je video kita pada hari ini. Alamak. Sebelum apa-apa lagi jadi lebih teruk, jangan lupa untuk subscribe, like dan see you on the next video. bye.